Okay, gang. Nak start masak dah. Okay. Nak masak gulai dengan buat telur dadah. Telur dadah ke telur mata? Buat telur mata, telur dadah. Lock mata lah sama tu senang. Tu dia. Kalau tidak tak ada tempat. Chef kita hari ni. Cuma nak zoom ni. Zoom je lah. Dari mana ni? Zoom lah nak ni. Aduh. Oh, terbang. Tak ada riak lah. Tak ada kering ni. Lock rasa apa? Menu kita malam ni adalah gulai ikan gerut-gerut dan juga tepuk. Ada hak tu nyamuk aku. Nyam cukup 5 biji. Lock lagi. Makan banyak-banyak dia jadi tak ketahuan. Jadi telur masam. Telur masam. Lah kan ada viral telur masam. Panjang. Merah ni. Tak ada lain lah. Pedak ada lain. Sampai tu pakai tu nak bagi nak mana betul nak ada ni. Betul. Push. Kawan-kawan. Okey. Ni resipi dia nak masak gulai Penang, versi Penang. Rempah. Okey, pakai satu paket serbuk cili. Satu paket serbuk babas. 25 gram, hak ni 20 gram. Untuk 2 ekor ikan lah. Okey. Buat. Tu Dah bantu dia dulu. bancuh dulu lah. Ikan ataupun untuk 4 sampai ekor orang. 8 biji blok. Guys, hancur dulu kan. Ni tinggal. Bus lock. Sementara sahabat kita menggoreng telur. Sila. Mulakan. Masukkan minyak. Lepas tu kena kata apa ni? Tu apa? Tak lagi perak-perak tu. Pangat dulu. Yang dia punya tu. Ni kuali tu. Kuali pula. Koyuk tu ni. Masak. Oi. Lagi masak semua ke? Tu baru masak apa? Garing. Ha? Masak pakai garing ah. Garing eh? Ha. Pakai pisau ni. Okey, dah panas, masukkan minyak. Masukkan minyak. Minyak. Sikit. Agak-agak, lagi sikit, lagi sikit. Oh. Alright. Tak ada masak. Tunggu dia panas. Oh, pelan lah. Nanti. Okey, guys. Ini bahan-bahannya, guys. Okey, bahan-bahan dia. Ada daun kesum. Ada bunga santan. Okey. Ada bawang Terus putih. sekali. Masukkan Bawang. sama dengan Bawang bawang putih. Tumis dia. Oh, lah dia aroma sedap. Okey, sudah dimasukkan semua bawang. Okey. Kacau ah. Masukkan daun kari, guys. Kalau masak kari, kalau tak ada daun kari bukan kari. Campak. Kacau, cacepuak. Ni nak bagi dia garing ah. Ha. Api ke tak tu? Ha? Api. Macam minyak ah. Dia naik aroma, garing sebentar. Pukul apa? Bahaya guys. Bahaya geng. Bahaya, guys. Ini telur jenis meletup punya telur. Apa ni? Tolong buka lah tangan tu ada ni. Ini dah, guys. Tisu. Okey. Agak buat belangor. Apa, guys? Ini Next.
time kita prepare lah. Ni orang kata Survivor ni. mode survival on. Alba campur kena ada guys. Kita masukkan ke agak-agak mana. Agak-agak satu sudu besar ah. Chef. Satu sudu besar. Chef Penang ha. Okay guys. Kita kecil sampai Kita tumis dia sebagai sampai dia naik bau. Atau dia warna coklat. Ini yang mahal guys. Oh, pakai bunga kantan. bunga kantan guys. Dia lagi wangi. Kari lagi mantap. Kurang nak silap kan. Ha. Tak payah nak perfect. Tak perfect kita makan di restoran guys. Kita makan dalam hutan tempat camping. Nak perfect payah. Asal boleh. No. Kuat sikit. Mari sikit. Ni. Ini macam besok pagi tak siap. Alright. Bila makan malam-malam ni guys. Di saat ikan segar. Ha. Saya ingat orang rumah di rumah dia. Apalah agaknya orang rumah kita makan guys. Oh. Itu sangat genting Sangat genting lah. Oh. Itu sangat genting guys. Jangan dia buka lagi guys. Dah buka tu kena angkat. Lagi Besok tu kita semua sopak garam. Dayak ni. Belok ni ada ni. Kelak tiruan. Ini satu. Dah belum lagi, belum terang lagi. dia bagi bawang ni jadi color Coklat. coklat-coklat. Aroma dia sudah naik guys. Permintaan guys daripada sahabat kita guys. Dia nak kari juga guys. Nak kari lah. Kalau main camping tak kena kari, kita batalkan saja lah. Kalau tak main camping tak kena kari. Tapi last time kita buat kari ni di Pulau Betong. Ini kali kita buat di Pulau Bahang pula. Next time ni entah mana lagi tak tahulah. Mungkin ke Pulau Sonsong ke. Tunggu episod yang akan datang. Tutup. Lagi Rasa kat tudung dia dayak. Ha? Kat tudung dia dayak. dia bawa Tak ada apa. buat tulang lambu. Berapa lama nak tunggu ni? Tak apa guys, sabar. Dia nak makan benda sedap dia kena sabar. Hampir dah guys. Ya. Aroma dia pun dah nak jadi kuning-kuning sikit dah. Sabar. Okey, setelah itu kita masukkan rempah yang telah Dicampur tadi. gaung. Bismillah. Oh, tak apa-apa. Ya. Goyang. Ini tu yang lepas tu kita boleh guna sudu. Masih boleh berguna lagi guys tu. Jangan membazir. Kita kena bagi habis. Alhamdulillah guys. Kita tunggu sampai pecah minyak guys. Sayang guys. Ini yang buat satu pinggan lagi tambah guys. Kita tunggu dia sampai dia pecah minyak guys. Sebelum pecah minyak tu guys, kita cari dulu cabai kita guys. Ni cabai Melaka. Oi, kita dulu. Ui. Kau ni.
belajar lagi kita bagi kemas-kemas. Dengan batang-batang sekali guys. Jangan ikut guys. Jangan ditiru cara dia guys. Tak kan bu. Tak ada. Kepok dua lah cabai tu. Dah. Biji boleh lah. Biji guys. Cukup. Wih, banyak tak banyak lah. Masuk dulu guys. Dua kali. Sekali. Kita nak apa kali? Tak dulu. Kali? Sekali lah. Oh, Tapi bukan nak sedap, dia kata biar ni lah. Biar lama. yang tu kari mamuk, kari India. Oh. Dia yang tu tak pakai santan. Kari India. Gulai lah ni. Ha? Kari tak pakai santan. Gulai pakai santan. Gulai. Hmm. Gulai Melayu. Tanah Melayu bang. Tu beza kari dengan gulai. Kari no santan. Oh, ini yang mahal guys. Santan fresh. Oh. Basi lah. InsyaAllah guys. Buah dalam ni. Dia habis kuat pun dia bau ikan je. Makanlah basi, esok berjemaah. Ha? Esok berjemaah. Okey, sebelum tu kita boleh masukkan bunga kantan. Satu. Dua. Ni yang begini aroma ni. Daun ketum. Ini bukan daun ketum guys. Kalau bodoh kita lagi. Jangan cuba-cuba guys. Tapi ni daun kesum. Selamat digunakan. Jangan ditiru dengan cara dia. Dia orang ni. Dia kalau repah kari cat lain tak mau. Boleh? Boleh tak? Boleh je. Apa pun boleh. Janji ni sebuah ni sama. Ha? Satu paket tu, satu paket. Kalau nak ni sedap lah. Ada orang dia tak suka merah sangat. Kalau macam tu so dah kabut cabai lah. Dia kalau Kan segar guys. dia kalau nak sedap bubuh cabai tu kan. Cabai Hijau. hijau hak besar tu kan. Kan ni tak dalam Ikan ni tak kan. Sebab dia Lama. lembut. lagi berderai habis. Kali jadi sardin. Ha? Ini macam ikan sardin. Ikan baru. Apa nak dikatakan nikmat ni. Tuhan saja yang Makan dalam hutan. ikan fresh pula tu. Hasil tangkapan sendiri. Allah. Okey. Masukkan santan guys. Macam minyak ah. Boleh guys. Bismillah. Santan minyak dah. Nak bubuh. Ni RM2. RM2. Ya. RM2. Santan pati santan guys. RM2. Telur nampak sedap tu. Telur kat enam nampak sedap. Telur mana? Kacau kawan kita guys. Bila datang malam guys. Telur pun telur orang lagi sedap daripada telur ayam guys. Kalau bacaan dah dah. Eh? Kalau bacaan dah dah. Telur goreng. Jadi macam burger lah. Double five. Macam mana bacaan? Cicaluk. Makan cicaluk tu. Itu. Jadi loban. Bahaya guys. Tambahkan air sikit. Nanti dia pekat sangat dia. Garam ni. Masuk garam. Garam ni agak-agak dulu. Ya cukup rasa guys. Buat apa? Kopi. Ada kopi ke? Ada yang sejuk. Aku rasa bubuh satu seru. Agak-agak kan. Kurang sikit kan. Alright. Okey. Masukkan ikan guys.
ikan fresh ni. Walau. Bismillah. Sak mana? Sak dulu. Kecil tak ya? Yang kecil. Tak payah kucai. Yang kecil. Tak record pun. Tu hello kamera. Allah. Nak tak record lepas tu, buat Ina. Cakap punya apa nak record benda. Dok. Ulang balik Ulang balik. Tuan. Basuh semua. Okey guys. Boleh masukkan bendi guys. Hudung dulu. Lupa. Nak normal ngapek. Pegang gitu. Nak kuah Kau kat ataupun kuah cayak. Bergantung pada cita rasa masing-masing lah. Kau nak kau saya ambil yang dulu tuan. Tambah air lah. Tunggu ikan masak. Kau ada kuah tuan ni. Lampu lupa habis sana. Kita boleh ingat panggil Batman. Kuah itu. Basuh. Dia ingat panggil Batman Janam. Mereka tu minta tolong. Guys, Tolong minta makan gula guys. Ni kuat. Ni Ini basuh. dia, Buka basuh. Kuat. Dia lah dia. Oh, lu kuat. Tak ni tak buka habis. Dia pun pekat guys. Dia tambah air sikit ni. RM9. Pekat ni. Tu cayak. Tu ni. Dia silokuk. Pekat kuat Ambil kopi lah. Ambil kopi pun. Oh wah, pelan ni. Ini besok pula. Okey. Tu baru dia. Ni mendidih. Kopi tu. Kopi Cina pagi esok lah. Ada lagi. Beli. Kopi tu je. Hak tu putih tu. Nombor 2. Tadi pakai yang sedap tu pada. Campur. Dia. Oh, mamak ni. Itu ini apa limnya? Ha? Ayy. Apa ini orang lain ni? Ini bau gula. Ni bersedap. Kencau. Kalau Kencau guna. gitu kan. Kita kena tambah garam guys. Tadi kita masukkan sikit-sikit supaya tak makin. Lumpui sampai tak ada mau. Jangan terbalik. Habis lauk kita guys. Terbalik. Kalau terbalik ni guys, tak tahulah. Esok ni saya balik jalan kaki lah. Tiga juga lah. 3 lah. Mana saya. Saat kita rasa Bismillah. Mantap. Yang gula dah nak. Aku nak hang bubur asin, yang gula. Aku tak mau gula. Sedap Api guys. tali periuk tali berdepa. Dia memang nak pelingkup saya punya dapur guys. Dia akan letak je lagi dia. Menggegok. Tutup api tu. Jangan membazir besok nak masak ayak lagi. Tak ada ni. Nak boyak gula je. Okey guys. Boleh dia. Guys, Tunggu 5 minit lagi. Boleh ah? Boleh. sudah masak guys. Sebab ni ikan kot-kot dia tak boleh masak lama. Dia isi dia lembut. Okay. Alhamdulillah guys. Siap. Duduk. Duk ah, pi. Tak beri. Duk pi ya.
masak lah. Sok tutup pintu tak lagi dia tunggu 5 minit daripada Dengar. Anda yakin nak tutup kan tu? Saya ai. Rekod aja. Kalau. Buaya atas apa? Tada ni gulai. Masak guys. Panas. Fresh. Ikan fresh. Pada Abang Tajul? Ha. Malam ni Abang Tajul gulai macam ni Abang Tajul. Tak main. Ni kita minum kopi kapal api ni. Nasi keluar itu nasi. Nasi lantung. Oh, langsung. Gang makan dulu. Kita tahu tu makan dulu. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Oh yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ribut gang. Kena ribut. Oh, berlindung di belakang batu. Sejuk gang, sejuk. Kalau tak ada Ya, jangan kata apa. Ribut topan ke apa ke? So, nak mengai tak boleh lagi. Ribut kuat. Ujung-ujung tu dengan So, hidup. angin amat kuat. Dengan kilat gang. Berlindung dulu. Gulai pun dah tambah kuah. Gulai tambah kuah kena hujan. Selamat pagi gang. Hari yang kedua. Okay, mari kita tengok hasil lah. Hasil menebing seharian. Okay, ni hasil. Hari ni kita mengai sampai tengah hari. Kita update hasil nanti. Dia ikan macam-macam kan, campur. Hak gulai dah semalam. Hari ni kita sambung lagi. Ayat tak pasang ni. Ni dia mau makan. Hah?
Sabuk. Tolong guys. Jangan lucu guys. Ada. Ni turun. Kali ni. Celi bah. Kali turun. Mari kita pegang. Yang habis. Mari kita pegang. Tak boleh. Nak mari kita pegang. Tak ada lah apa tu. Pakah dada itik eh. Hei. Oi, pakah dada itik tak mana? Tak apa aku tunggu sekejap. Pakah dada itik je pun. Aduh. Keluar. Kerapu. Kerapu guys. Ya. Nan. Còn ngay pagi guys. Airnya dah keluar guys. Saya steam ah. Tajul. Mana tajul ni? Tok Go dah tunjuk ni. Tok Go dah tunjuk ni. Tu orang nak ajak dia tak mau mai. Apalah nak buat ni satu orang. Bini tak kaki. Ha? Bini tak kaki. Ampau lain kali ampau. Pemburu loban di pagi hari. Angin apa ni eh? Dia dah habis guys. Ini kutik guys. Ini tanggungjawab kita guys. Ada penyu. Nanti semua penyu makan. Foto guys. Himpun satu tempat ah. Satu tempat kan. Royong kan. Lagi guys. Okey, kita dah selesai hari ni. Belum lagi. Selesai. Apa? Camping 2 hari 1 malam di Teluk Bahang. Okey, kita pun dah kemas-kemas. Nak balik dah. Okey, nanti kita buat konten yang seterusnya. Okey, ada apa-apa nak cakap? Nak guys, kena ribut demi konten. Harap-harap enjoy lah. Okey. Okey, Nan. Okey, ada apa-apa nak cakap? Okey, nanti nak main lain. Next trip. Okey, nanti kami akan payung hasil 2 hari 1 malam lah. Hasil menebing. Okey, apa-apa nanti kita Roger semula dalam konten yang akan datang. Okey gang, ni hasil 2 hari 1 malam. Dah kerapu. Bintik kerapu panau. Dah barisan kerapu, barisan loban. Gerut semua dapat. Apa ekor? Ikut. 3 ekor. 2 ekor dah gulai. Tu kat dalam tong tu ada lagi, saiz-saiz semua.
Tong biru. Tu simpan. Hak tipu dia simpan. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night.